Assalamualaikum. Pada 15 April yang lepas, abang berkesempatan belajar cara-cara membuat cakotiao yang dianjurkan oleh Risda. Versi yang diajar adalah versi niaga, bukan hanya untuk hidangan keluarga. Resipi yang dikongsikan ni adalah daripada peniaga cakotiao yang telah berjaya. Setiap orang ada resipinya masing-masing, jadi mungkin ada yang berbeza. Bagi yang baru nak mula, jangan takut. Modal tak sampai RM1,000 dah boleh pacak payung. Resipi dah ada, ilmu dah dapat daripada Risda, sekarang cuma perlukan keberanian saja. Secara puratanya, termasuk gas dan bahan mentah, kos pinggan hanya sekitar RM2.50 ke RM3.50 saja bergantung pada saiz udang. Di pasaran sekarang, termasuk kawasan Kampar atau luar bandar, harga sepinggan biasanya RM6 hingga RM8. Jadi, anda boleh untung RM3.50 hingga RM4.50 sepinggan. Kalau satu malam laku 50 pinggan, untung bersih dah cecah RM200 semalam. Jadi, kiralah sendiri berapa anda boleh dapat sebulan. Okey, resipi yang lengkap abang dah kongsikan dekat deskripsi video. Boleh tengok di sana. Okey, jadi yang dah bertekad nak jadi usahawan tu, jom kita buat sampai jadi. Okey, jika anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk like dan share dan kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Nak satu.